Hello guys, welcome back. Ayo kita balik, tak sabarnya. Sebab apa? Sebabnya esok raya lah guys. Bukan esok lah, basically ni dah pukul 2. So dah raya lah hari ni. Tu tak sabar tu. Alamak, aku asyik terlupa nak pakai glove belah kanan dulu. Ayo, okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita gerak. Alamak, kejap. Kunci aku ni aku dah letak dalam poket ke belum? Macam belum ya. Betul tak? Aku dah agak dah. Mesti kat ada belakang bawah aku ni. See? Asyik terlupa je nak angkat. Ayo. Baru boleh. Hari ni lalu jalan lain Sebabnya aku tak nak sesak-sesak. Ui, macam nak hujan lah langit ni. Adakah nak hujan? Angin pun lain macam lain macam sejuknya. So aku rasa memang nak hujan ni. Motor ni memang tak nak ambil ke? Dah lama sangat. Asalnya motor ni dia dekat parking tau, parking motor. Lepas tu aku tak tahu kenapa dia dekat situ pula. Memang dah berbulan dah. Siapa yang alihkan pun aku tak tahu. Wow, pergi mana ni? Raya ke? Tapi yang peliknya, motor tu letak kat situ, tak hilang ke apa, tak ada orang nak curi ke. Pelik kan? Ini motor yang berkunci, yang berantai, letak dalam pagar rumah. Yang tu juga kau nak curi. Oi, banyak geng. Tu stroke ke ni? Wang 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 wang. Mantap, mantap. Oh, aku dah join dorang sekali guys. Mari kita menyamar jadi geng-geng diorang. Rezek pun ada. Mantap, mantap, mantap. Yang ni aku tak boleh ikut dah. Aku memang kena ikut traffic light. Itu dia punya pasal lah, dia nak langgar kan. Diorang tak sambut raya ke esok? Ke sebab diorang punya sambut raya macam ni lah kan? Dia jalan-jalan apa semua. Entahlah. Lama traffic light ni. Aku ni kena hati-hati juga ni. Takut kang sekejap lagi hujan lebat je kan. Ni langit dah lain macam ni. Angin pun dah makin sejuk je ni. Jadi kita lalu sini. Op. Asal gelap semacam ni. Selalu bukan terang ke sini. Macam biasa kita lawan arus. Sebabnya tak ada kereta kan. Tak ada kereta motor. So kita lawan je arus. So korang jangan ikut perangai aku. Tiba. Ramai lagi mat. Masih lagi lepak mamak So kita lalu sini. Ni apa lampu reverse kalau putih ni? Siapa tak payah ajar tukar lampu reverse tu lampu putih. Orang dah biasa dah kan. Rakyat ni dah biasa dah dengan warna kuning. So bila lampu tu kalau putih ke, kalau apa-apalah selain daripada kuning kan, kalau asal dia, so orang ingat ni tak reverse ni. Kan bahaya tu. Korang ni nak berfashion pun, bukan berfashion macam nak style-style kat kereta pun, tapi yang untuk lampu-lampu yang untuk alert safety punya lampu ni jangan tukar lah kalau boleh. Sebab ada je yang jenis lurus bendul kan. Contohlah macam aku ni. Ingat dia yang apa ni, lampu reverse, lampu brake semua color merah je, color kuning je, tak ada color lain. Sebab dah daripada kita belajar pun memang macam tu kan. So bila tukar color lain, tu yang tak shock tu. Betul tak guys? Oi, sabar, oi. Bukan kau merah, how come kau boleh jalan je? By the way, selamat hari raya guys. Ni kira consider dah raya lah ni. Saja wish awal. Walaupun video ni akan post lambat nanti, tapi apa, kita wish je. Mungkin minggu ke-3 raya ke, ataupun lepas raya dah habis raya haji baru aku nak post kat video ni. Raya aku cuti. So aku cuti 5 hari. Memang aku mostly aku rehat lah, beraya je lah kan. Aku tak, memang tak ada masa lah aku nak main game ke, nak edit di PC, nak edit video ke, tak ada masa lah. Oi, ramai-ramai melintas macam ni. Bahaya. Aduh, ni dengan lawan arusnya. Kau buat jalan ni macam jalan bapak korang punya. Hari raya memang takkan ada roadblock kan? Macam jarang lah jumpa. Mungkin polis pun nak beraya, JPJ pun nak beraya kan, orang beraya dulu. Oi, baik. Brother ni masih berniaga lagi burger ni.
Walaupun esok raya, walaupun hari ni raya, dia masih buka lagi cek rezeki. Ni apa saya accident. Accident lah tu. Macam biasa lah. Itulah main rem. Aku nak rem pun tak boleh. Ya Allah, bahaya sangat. Oi, sabar. Dengan nombor plate tak ada. Dekat sini pun kau boleh mesej. Tak ada tempat lain ke nak mesej? Tilah dulu tepi ke apa. Atas motor juga nak mesej. Dah lah, belakang tadi lori besar. Sekejap lagi dah sorok. Apa pun tak ada. Oh, memang nak hujan ni. Visor aku dah. Tapi tak apalah. Balik hujan tak apa. Lagipun esok cuti apa. Kalau hujan pun tak kisahlah. Basah pun basah lah. Yang penting jangan lebat sangat lah. Sebab aku malas nak tukar baju hujan. Oh, lomang. Biasa ramai now kat kubur ni. Mesti ada orang meninggal lah ni. Oi, malam raya pula tu kan. Semoga siapa yang meninggal tu roh dia ditempatkan di kalangan orang beriman. Amin. Kita doakan je lah kan, walaupun tak kenal. Wah, kenapa macam jam semacam kat sini ni? Dia tutup pukul berapa dia punya pasar ni? Macam pasar karat apa semua ni. Kereta pun banyak lagi lah. Oh, baru lepas hujan lah sini. Jalan basah lah. Wah, last minute basuh kereta. Sekejap lagi kan esok kau dah basuh kereta dah siap wax apa kan. Lepas tu esok pula hujan lebat. Lepas tu dengan tanah merah kan. Yalah, kat kawasan kampung kan biasa tanah merah kan. Lepas tu kotor balik. Sedih mat. Oh, nampaknya semakin renyai. Ni tertinggal apa? Motor tak boleh start. Padan muka. Sekejap lagi padan muka. Sekejap lagi motor aku pula tak boleh start. Dah lah, aku ni tak ada kontak-kontak dari sini kan. Member aku semua mostly dekat Tanjung Minyak, kat belah-belah bandar lah. Dekat Merimau ni wife aku je lah yang ada. Wah, dah pukul 3 masih mengemas lagi tu. Bagus lah. Oh, berlubang. Aduh. Sebaik bawa slow. Kau buat laju pun dah terbang dah aku lah. Masuk longkang ni. Diorang ni main tepek macam tu. Tampal-tampal macam tu je kan. Dan Jack Mansa biasa yang penunggang motor lah kan. Rider je lah yang kena. Kalau kereta tak ada besar tak apa. Akhirnya aku sempat sampai kat Merimau tanpa hujan turun dengan lebatnya. Walaupun dah macam renyai-renyai dah ni, tapi visor saja yang basah, so tak ada hal lah. Alamak, berkelip pula. Aku mana nak speed. Bahaya lah sini speed kan. Orang-orang kampung ni mana reti tengok traffic light. Sekejap lagi main langgar je. Kiri kanan tak pandai tengok traffic light, tak pandai ikut. So bahaya lah. Tak apa, dah nak sampai dah pun. Okay, turn aku pula nak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lah guys, aku rasa sampai di sini saja video kali ni. So kita berjumpa di episod yang akan datang. Jadinya ciao.